Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Kerajaan Perpaduan Madani komited lakukan pembaharuan tetapi perlukan masa. PM Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Perpaduan Madani amat komited menangani gejala rasuah dan salah guna kuasa. Tetapi pembaharuan untuk memerangi ancaman ini akan memerlukan sedikit masa untuk mencapai hasil. Tiada patah balik. Apa yang saya pasti adalah setiap bulan dan setiap tahun mesti ada sedikit kemajuan dalam menangani isu ini, kata beliau. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata ada sesetengah pihak yang tidak sabar dan mahukan pembaharuan yang cepat. Tetapi mereka sebenarnya tidak melihat fakta dan realiti sebenar. Beliau berkata Kerajaan Perpaduan Madani perlu melakukan pembaharuan sedemikian secara bijak dan berhikmah. Justeru sebagai kerajaan campuran, mereka perlu saling bekerjasama antara satu sama lain. Dan kita bertuah kerana UMNO dan Barisan Nasional BN kini telah menjadi salah satu teras utama yang komited kepada pembaharuan dan sokongan ini. Tetapi kita tidak boleh ambil mudah kerana proses rundingan, perbincangan dan libat urus amat penting, kata beliau. Yang anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.